Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nik tak tubuhkan parti. Kami berbesar hati menyertai satu parti yang ditubuhkan oleh orang-orang biasa di kampung dan di bandar yang kita tak pernah tahu pun. Kita juga nak menghidupkan budaya politik yang muhibah, yang menghargai setiap rakyat Malaysia dan Malaysia, dan kita nak bina masa depan generasi baru ini secara bersama. Okey bersama muhibah. Kita tengok berapa orang Cina, berapa orang India. Ramadan buat sekali ya. Yang tua bersama yang muda. Ada. Yang Melayu bersama dengan yang bukan Melayu. Yang kaya bersama dengan yang miskin. Maka saya masa itu bersyukur adalah orang suruh letak parti reformasi lah, parti itulah. Saya duduk fikir, saya kata Allah dah tentukan semuanya. Sebenarnya mesej kita dan intipati kita ialah kita ni jenis orang-orang yang suka bersama-sama buat kerja. Bersama-sama buat kerja. Okey siapa nak support dia? Dia start buat team Milo minta crowdfunding tu bersama imbaskan. Okey nak imbas, siapa nak donate? Ataupun nak jadi ahli, dah start ambillah ahli bersama dengan parti baru lambang. Duk kancil 2, 4, 5 bintang. Saya dah tahu satu Rafizi, Nik Nazmi, Wong Chen, Kak Roziah, apa lagi tu orang ni? Apa yang apa? Baktia. 5 orang ni rasa orang kampung akan bersama Rafizi. Betul. Jangan rasa parti ini hanya untuk golongan-golongan elit. Golongan-golongan kampung pandan yang tak boleh. Saya tak nampak masa depan yang cerah parti ni bersama ni. Sebab apa? Satu, banyak sangat parti. Kita tengok kalau untuk parti, saya tak tahulah dia nak bekerja bersama dengan siapa, dengan PN ke, dengan susah sebab kita politik kita dia punya isu-isu yang melibatkan sentimen-sentimen agama bangsa sangat kritikal. Orang Melayu bandar pun sama. Muda tak survive. Muda menang pun sebab PH bagi Ehsan. Ada satu don di Puteri Wangsa, satu lagi kat Muar. Tak boleh. Dia tak nampak. Darah pilih tak ada sokongan akaumi. Dia tak ada. Dia bukan macam orang-orang ahli parlimen biasa pergi kahwin, pergi orang meninggal. Saya tak pastilah dekat Pandan dia buat tak buat lah benda-benda ini. Sebab dia tak pernah simpan 5 rukun negara. Ya tak ada lah dia lawak aja tadi ikut negara.